Rempah tu biar betul-betul pecah minyak ya. Ni ada telur ya, nak direbus. Kentang ni pun nak direbus juga ya, separuh masak ya. Ada cili hijau besar, ada daun kari, ada asam keping 1, bawang besar tu dalam setengah biji. Bawang tu untuk tumis dengan daun kari ya. 1 biji bawang besar, bawang putih tu 3 biji, halia tu setengah inci, kisar ya. 3 sudu makan rempah kari daging, 2 sudu cili kisar. Setengah kotak kecil santan kara ya, tambah air. Tumis bawang besar dengan daun kari ya. Bawang dah sedikit layu, masukkan bahan kisar tadi tu, bawang putih, bawang besar dan halia. Masukkan rempah kari daging tu. Sedikit air ya untuk masakkan rempah tu. Tunggu pecah minyak. Nampaknya rempah pun dah pecah minyak ya. Air tu untuk kuah tu agak-agak lah ya. Masuk garam rasa. Ubi kentang yang dah direbus lembut ya. Tapi tak perlu dah lembut sangat, agak-agak lah. Masukkan asam keping dan cili hijau ya. Selepas rebus telur tu dikelar-kelar sedikit telur tu ya, biar kuah dia meresap. Santan ya. Kalau tak suka santan tak payah letak santan ya, air cukup. Dam didih ya, boleh dirasa ya apa yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Opah makan dengan sambal belacan dengan timun ya.